Badan Multimedia Malaysia MCMC memulakan siasatan terhadap 5 individu yang disyaki menyebarkan maklumat palsu berkaitan kenaikan harga petrol dan diesel. Dalam era digital hari ini, penyebaran berita palsu bukan lagi perkara asing dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pakar analisis media sosial, saya akan menghuraikan mengapa maklumat yang tidak sahih boleh tersebar dengan begitu pantas di platform digital. Fenomena ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, iaitu psikologi manusia dan juga cara algoritma media sosial berfungsi. Pertama, dari sudut psikologi manusia lebih mudah tertarik kepada berita yang mengejutkan, menakutkan atau membangkitkan emosi. Sebagai contoh, apabila kita melihat tajuk seperti makanan ini boleh menyebabkan kanser atau artis terkenal meninggal dunia, kita akan rasa terkejut dan ingin tahu. Disebabkan emosi menguasai pemikiran, ramai pengguna terus berkongsi berita tersebut tanpa menyimak kesahihannya terlebih dahulu. Selain itu, manusia juga cenderung untuk mempercayai maklumat yang selari dengan pendapat mereka sendiri. Dalam psikologi, keadaan ini dipanggil confirmation bias. Seterusnya, algoritma media sosial juga memainkan peranan besar dalam penyebaran berita palsu. Algoritma direka untuk menunjukkan kandungan yang mendapat banyak perhatian seperti like, komen dan share. Tujuannya adalah untuk memastikan pengguna berada lebih lama di dalam aplikasi. Berita palsu biasanya lebih sensasi dan kontroversi berbanding berita sebenar. Jadi, algoritma akan menyebarkan kandungan tersebut kepada lebih ramai pengguna sehingga menjadi viral. Apabila seseorang melihat berita yang sama berulang kali di TikTok, Facebook atau Instagram, mereka akan mula percaya bahawa berita itu benar walaupun sebenarnya palsu. Oleh itu, kita perlu lebih bijak menggunakan media sosial dan sentiasa menyimak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dengan orang lain. Ingat, tidak semua yang viral itu benar. 12 tahun sedalam industri kewartawanan, satu benda saya belajar. Berita yang betul selalunya pahit dan berita yang palsu selalu sedap didengar. Dulu editor saya selalu pesan, Khadijah, kalau tak sahih, jangan tulis. Biar lambat, asal selamat. Itu etika kami. Kena turun padang, cari saksi dan simak fakta sampai subuh. Tapi sekarang, landscape dah berubah. Kami bukan lagi bersaing sama sendiri, tapi kami terpaksa berperang dengan wartawan jadian yang berada di TikTok, di Thread maupun di Facebook. Modal mereka mudah sahaja. Cuma telefon pintar, suara lantang yang cemas dan pemikiran yang janji viral, janji views. Tanpa tapisan, tanpa rasa bersalah. Mereka kejar rating, tapi kami yang kena tanggung akibatnya. Tahukah anda, menurut data rasmi MCMC, saban tahun beratus-ratus kes berita palsu yang perlu disiasat. Ini bukan kes remeh ya. Ini kes yang boleh mencetuskan pergaduhan, fitnah yang meruntuhkan rumah tangga, malah isu keselamatan negara. Apabila wartawan jadal ini hidangkan sensasi, masyarakat kita telan bulat-bulat. Bila kami lambat lapor, sebab sedang fact check, kami perlu dituduh lembab ataupun backup pihak tertentu. Di manakah keadilan? Sebagai seorang wartawan, saya merayu, tolonglah jadi pengguna yang bijak. Handphone anda sudah smartphone. Takkan minda kita masih ditakut yang lama. Ingat, satu butang share daripada anda boleh merosakkan satu nyawa di alam realiti. Saring sebelum sebar. Dan jangan biarkan kebenaran mati di tangan mereka yang gilakan likes. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai pakar kemasyarakatan, saya melihat bahawa penyebaran berita palsu bukan sekadar salah maklumat. Ia memberi impak yang serius kepada perpaduan kaum, keharmonian keluarga dan tahap kepercayaan dalam masyarakat. Persoalannya, bagaimana ia terjadi? Hal ini berlaku kerana berita palsu sering direka untuk menimbulkan ketegangan dengan menonjolkan perbezaan antara kelompok etnik dan juga agama. Contohnya, satu post viral yang salah fakta tentang sesuatu kaum boleh menyebabkan salah faham, prejudis dan konflik sosial. Akhirnya, apabila berita palsu tersebar secara meluas, masyarakat mula meragui semua maklumat termasuklah dari media yang sahih dan dari orang yang terdekat. Secara tidak langsung, ini menimbulkan budaya skeptisisme yang berlebihan, iaitu orang yang lebih cenderung untuk menolak fakta dan mudah curiga dengan jiran, rakan sekerja dan keluarga. Oleh itu, kesedaran tentang etika digital dan semakan fakta sebelum berkongsi adalah amat penting. Hanya dengan itu, kita dapat membina masyarakat yang harmoni, berinformasi dan saling percaya. Di era digital pada hari ini, maklumat bergerak lebih pantas daripada kebenaran. Di hujung jari kita, sempadan antara fakta dan fiksyen semakin kabur. Namun, di dalam ruang cyber yang kelihatan bebas ini, undang-undang tidak pernah tidur.
Bagi sesetengah orang, perkongsian berita palsu mungkin sekadar hantaran yang biasa. Akan tetapi, dari sudut perundangan, ia adalah satu jenayah cyber yang dipandang serius. Negara kita bersandarkan kepada dua instrumen utama iaitu Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk kesalahan salah guna kemudahan rangkaian serta Seksyen 505 Kanan Keseksaan sekiranya penyebaran tersebut berniat mencetuskan ketakutan atau kegusaran awam. Bagi salah guna rangkaian, pelaku boleh didenda sehingga RM50,000 Malaysia atau dipenjara selama setahun. Malah, jika implikasi berita palsu itu menggugat ketenteraman masyarakat, Kanan Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara yang boleh mencecah sehingga 2 tahun. Di samping tindakan jenayah oleh pihak berkuasa, mangsa fitnah juga berhak memulakan saman sibil di bawah Akta Fitnah 1957 demi menuntut ganti rugi reputasi yang nilainya boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Sebuah hantaran cyber yang ditulis dalam masa 5 saat sahaja mampu meruntuhkan reputasi seseorang yang dibina berpuluh tahun. Ingat, kebebasan bersuara bukanlah lesen untuk menyebar dusta. Sebelum menekan butang kongsi, selidik dahulu kesahihannya. Kerana di dalam kamar mahkamah, alasan saya cuma berkongsi tidak akan dapat menyelamatkan anda daripada hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai pegawai kesihatan awam, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang bahayanya berita palsu terhadap masyarakat dan bagaimana maklumat tidak sahih boleh memberikan kesan buruk kepada nyawa manusia. Baiklah, antara contoh berita palsu yang sering berlaku ialah dakwaan anti-vaksin di media sosial. Maklumat seperti ini menyebabkan sesetengah ibu bapa takut untuk memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Akibatnya, penyakit bersakit yang sepatutnya dapat dicegah mula merebak semula ke dalam masyarakat dan mula mengancam nyawa, terutamanya golongan kanak-kanak dan juga warga emas. Selain itu, terdapat juga produk kesihatan tidak berdaftar yang dijual secara dalam talian seperti ini. Produk ini sering menggunakan testimoni palsu dan juga janji yang tidak terbukti untuk menarik perhatian pengguna. Individu yang mempercayainya mungkin boleh berhenti mendapatkan rawatan di hospital dan mula mengalami kesan sampingan yang serius sehingga membahayakan kesihatan mereka. Oleh itu, masyarakat perlu sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Gunakan laman rasmi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih agar keselamatan kesihatan masyarakat sentiasa terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahukah anda Malaysia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam penggunaan media sosial? Namun di sebalik kemajuan ini, kita sering berhadapan dengan ancaman berita palsu yang mampu menggugat keamanan ekonomi, sosial dan politik di negara kita. Di sinilah Islam menawarkan satu solusi yang sangat tuntas melalui konsep tabayun. Dari sudut bahasa, tabayun berasal dari perkataan bayana yang bermaksud jelas, nyata, mahupun menentukan sesuatu secara terang. Tabayun merupakan asas epistemologi Islam dalam mengendalikan maklumat, sama ada secara digital, bertulis mahupun secara lisan. Jika kita teliti di sebalik sejarah turunnya ayat 6 surah Al-Hujurat, perintah ini turun kerana satu insiden yang melibatkan para sahabat Al-Walid Ibn Uqbah yang membawa laporan kurang tepat akibat salah faham dan hampir menyebabkan perintah yang salah diambil. Proses tabayun menuntut kita supaya mengamalkan prinsip tatabbu'i iaitu berhati-hati, tidak tergesa-gesa dan menilai setiap khabar dengan ilmu yang mendalam supaya tiada keraguan. Oleh itu, sebagai pengguna media sosial yang matang, kita seharusnya menjadi benteng pertama keselamatan negara. Jangan sesekali menggunakan platform digital sebagai tempat gurauan dengan menyebarkan berita yang diragui. Langkah praktikal yang boleh kita ambil seperti sentiasa menggunakan portal seperti sebenarnya.my untuk memastikan bahawa berita itu benar atau palsu. Seterusnya, jangan menyebarkan berita tanpa memastikan sama ada berita itu sahih hanya kerana mahu menjadi orang pertama untuk menyebarkan berita yang tular. Dalam dunia digital hari ini, maklumat bergerak lebih pantas daripada cahaya. Tapi persoalannya, adakah maklumat yang diterima itu benar atau sekadar jerat fake news?
Ramai antara kita sedang menjadi mangsa emosi. Nampak berita pelik? Terus tekan butang share. Kita rasa kita membantu, padahal kita sedang menyebarkan virus fitnah dan panik yang boleh merosakkan masyarakat. Di peringkat MCMC dan semak fakta, tugas kami adalah menapis runtuhan maklumat. Tapi penting pertama sebenarnya bermula daripada anda. Jadi apakah solusinya? Mudah saja. Sebelum jari anda menekan butang kongsi, amalkan formula saring sebelum sebar. Gunakan portal rasmi seperti sebenarnya.my. Masukkan kata kunci berita yang anda terima. Jika ia palsu, portal ini sudah menyediakan jawapan dan kesahihan untuk anda. Selain itu, pastikan anda menyemak kenyataan media daripada kementerian atau pihak berkuasa yang terlibat. Jika berita itu tidak mempunyai sumber yang sahih, hentikan di tangan anda. Kebijaksanaan kita adalah keselamatan digital negara. Jadilah pengguna yang bijak. Tidak pasti, jangan kongsi. Bersama, kita boleh putuskan rantaian berita palsu. Sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera. Saya Zarifah, pakar keselamatan cyber anda. Dalam era digital hari ini, maklumat bergerak sepantas kilat. Namun, sejauh manakah maklumat yang kita terima itu benar-benar sahih? Kini, penyebaran berita palsu bukan lagi sekadar teks rekaan. Di sebalik dunia cyber, wujudnya teknologi deepfake, iaitu manipulasi kecerdasan buatan AI yang mampu mengubah wajah dan suara seseorang dalam video sedia ada supaya kelihatan sangat tulen. Teknologi AI ini dengan mudah digunakan untuk memanipulasi fakta dan menjatuhkan reputasi sesiapa sahaja. Bukan itu sahaja, penularan ini menjadi lebih parah dengan bantuan akaun bot. Bot cyber ini diprogramkan untuk menyebarkan berita palsu secara automatik dalam skala yang besar demi mencipta impak panik dalam masyarakat. Bahaya berita palsu yang tersebar ini boleh melumpuhkan keharmonian jika tidak dibendung. Sebagai pengguna bijak, kita perlu lebih skeptikal. Jangan mudah melayan emosi. Selidik sumber asal dan ingat, pastikan sahih sebelum berkongsi. Sama-sama kita jaga keselamatan ekosistem cyber kita. Terima kasih.